kali ni kita santai-santai sikit-sikit je lah. Adalah Yep. kes-kes menarik kan, macam yang letupan dekat Putra Perdana tu. Yes. Kau ada follow tak? Tak sangat lah, sebab kebetulan time tu time raya kan. Kita tapi it was very I think terrifying jugalah dengar news tu kan. Sebab yalah, apparently tangki gas bocor. Betul? Pipe gas bocor. Dan macam mana boleh trigger api? Itu masih belum dapat jawapan lagi. About 2 weeks kan, 1 week plus kan. Last week lah kan, I think Raya ketiga 1st April tak silap aku. First day raya. Betul. First day raya 31, dia raya kedua. Okay, sorry. Okay. So yang aku tahu pipe tu Petronas punya lah. Okay. Petronas punya. And then most probably ada leaking. Tapi tak confirm lagi lah. Tapi diorang tengah siasat lagi. Tapi katanya kemungkinan besar ada leaking lah. And then macam mana dia boleh ignite tu, tu tak sure lah. There was a construction tengah jadi kat sana kan. I mean, ada construction betul ke tak? Indah Water. Indah Water Indah Water. Tapi tak, according to Indah Water, bukan dorang lah yang buat ada punca. Kan? Tapi tak tahulah. Masih lagi dalam siasatan lah. Aku rasa dia leaking lah. Pipe tu leaking. And then yelah, bila gas dekat udara kan, kita tak tahu ada orang isap okok ke kat situ kan. Bakar mancis ke. So dia terus tangkap lah api tu. Tapi tengok video yang orang dalam rumah kan, how the explosion start kan. Macam nuklear cakap macam kau. Macam movie tu kan. Nampak asap tu nak atas, lepas tu api tu naik balik lagi kan. Dia macam api tu few time dia go up ke. I mean, aku tengok video ni penduduk kat sana ambil kan. Ada satu video tu dia kat balcony ke macam mana kan. Boleh nampak dia punya balcony tu macam kena macam ada sambaran api tau. Macam betul ni memang. Yalah kau. Macam Oppenheimer cakap. This dalam video tu aku tengok this guy ni dia pergi kat balcony second floor dia kat sana kan. Dia mungkin double story punya house. Dia jalan kat balcony tu nampak debu-debu tu. Lepas tu nampak api tu macam aku cakap ini gila babak ni kan. Nocok kau kata kan. Lepas tu dia punya kerosakan pun gila babak, 200 biji rumah kan. Yes. Kereta sebab semua besar gila. Kalau kau tengok dia punya kereta, I mean kesan letupan tu kan. Macam Metroid tengok. Macam ada something jatuh kan. So memang aku rasa memang kuat gila lah dia letup benda tu. I think they took almost a day untuk secure semua orang keluar daripada situ kan. Lepas tu bomber pun buat kerja. I think bomber pun masih few hours kan. Dia pukul 8 start, I think pukul 3 baru boleh padam ke macam kan. Apa yang aku tahu, bomber terpaksa biar je api tunggu api tu reda sendiri kan? Lah. Diorang tak boleh nak dekat. Lepas tu nak sembuh air tak boleh sebab ada gas besar sangat dia punya kan. So diorang just boleh tutup pipe. So gas apa yang ada tu just terpaksa diorang selamatkan penduduk lah. Diorang cuba yang bawa penduduk keluar semua kan. Mana ni, sebab we're talking about 200 biji rumah kan yang affected. Itu yang direct punya effect lah kan. Mungkin ada lagi dekat perimeter tu punya yang kan besar lagi. So banyak maksud aku banyak penduduk terlibat dalam tempat tu. Apparently aku ada seorang kawan duduk dekat Putra Height tempat tu. Aku message dia cepat lah. Aku message dia, your place kena kan. Dia cakap dia nasib dia baik, dia about 1.5 km daripada kawasan kebakaran tu lah. Tapi dia kata semua dah
ada get ready nak keluar lah kan, macam diorang dah just to be safe kan. And so sekarang masing-masing pinpoint lah siapa salah. Dan normal typical game lah ni. Masing-masing macam konspirasi tu kalau kau tengok online. From the government side, from the supplier side, from Petronas, semua of course lah angkat tangan kan, tak nak mengaku lah masing-masing punya kan. For all that we know, mungkin semua tu involved ada kan, just that, kan, each part of diorang punya role tu kan. So I don't know, aku rasa dia daripada segi kerugian tu agak besar. Sampai Agung pun turun kan. Of course BMX mesti turun lah kan. Agung pun datang turun. It's jadi pula time raya pula kan. Aduh, lagilah kan. Lagi dia punya kata news tu jadi begitu impactful lah kan. But menakutkan lah. Ada casualty tak ada kan? Tak ada casualty. Kecederaan ada casualty aku tak sure. Cedera teruk lah. Aku ada sampai ICU tapi tak ada casualty lah. Tak ada kan. Ada fatality. So, itulah kalau aku in my opinion lah, kalau benda tu macam ada orang terkorek ke apa ke kan, lepas tu meletup, mestilah ada orang mati kan. Tapi tak ada orang mati. Semua boleh just memang okay, maksud kau kalau ada someone buat something dia letup dekat situ kan. Dia kata construction dia lah. Kata korek pula kat situ sebab dalam tu. Dalam kan. Dalam. So kalau nak korek pun mesti apa traktor ke apa drill ada kat ke situ. Semua akan ada orang yang kendalikan benda tu lah. So kalau letup terlibat lah. Because of construction mesti ada. Dia bukan macam time bomb kan. Macam time bomb kan. you trigger berlalu lepas tu bentuk kan. So I think adalah biasalah rumours macam benda-benda sini very controversy kan. So ada yang claim I think ada part of the penduduk ataupun someone yang mewakili penduduk claim yang this one ada kontraktor telah bocorkan pipe ni dan meletup. Tapi macam kau cakap lah, kalau benda tu jadi sepatutnya evidence dia very clear lah. Someone akan terkorban ke ada kan. So itulah in my opinion lah kan. Sebab benda tu dalam takkanlah orang mencangkul dia boleh terkorek pipe tu. Mestilah some big jentera kan. So betul, kalau meletup jentera tu mesti ada kat situ lagi. Tapi tak ada, memang clear tempat tu. So the mungkin daripada kita punya level punya thinking, the best reason is gas tu dia dah spread kan at certain point tu dia dah very panggil apa, bukan volatile, panggil apa, very dah get kena sikit spark ke daripada mungkin daripada panas matahari ke apa pun, dia boleh trigger the fire kan. So dan bila start trigger sikit, panas dia explode terus lah benda tu kan. Yalah, dia tangkap api kan. Api tu terus itu kena dekat situ ke pipe kan. tu and direct source contain pula tu kan, pressure betul sama boom lah terus. So so agak huge juga this type of disaster macam ni. Aku rasa first time lah aku nak tanya juga, ada pernah jadi. Aku tak tahu lah kalau mungkin kat tempat Sabah Sarawak pun, tapi aku rasa tak pernah dengar lah benda ni kan. Tu I think aku dengar komen-komen penduduk pun dia trauma sampai macam tak nak pindah balik ke situ kan. Aku valid lah of course lah dia punya kan, yang especially yang betul-betul kena face to face punya scenario. Sebab aku ada dengar cerita daripada penduduk yang dia tertinggal anak dia lah, macam mana lah, scary lah kan, semua orang nak lari keluar kan. Yalah. So kan, it's a definitely something. Dia selamatkan kucing semua. Kan. So that's hari raya lah. Kesian jugalah tengok diorang semua. Betul. Dia diberikan penempatan sementara kan. Of course. I think lepas tu ada concern about after effect juga kan. Contohnya macam gas tu punya kan. Aku rasa so far tak ada
I think they went through the panggil apa, the checking semua. Alhamdulillah, kalau until today tak ada apa-apa, tak dapat. Tapi ada yang claim lepas takut yalah ada gas punya infection ke apa, aku tak tahu lah. So it's a crisis lah kan. So betul lah. Gas. Aku tak tahu rumah macam mana yang connected with gas punya pipe. Tak sure. I think dia mungkin atas jalan raya kot, dan dia orang tengah nak ada saluran gas untuk ke Petronas ke, tak ada? Tak petrol ada. Pump ke kan? Macam mana dia punya, kenapa ada saluran gas tu kat bawah kan? Macam pelik kat, tapi kita tak faham lah kan. Sebab aku tak pernah jumpa someone yang rumah dia gas memasak tu pipe. Kan. Aku tahu ada sebab memang Petronas adalah buat benda tu kan. Tapi aku tak pernah kenal someone yang rumah dia pakai pipe gas. Selalu kita tong gas je lah kita beli kan. Betul. Aku tak tahu. Aku rasa dia ada kaitan. Dia berapa jauh dengan petrol pump lah? Tak jauh kan daripada petrol pump kan? It's like 500 less than 1 kilometer. Yang meletup tu memang dekat tempat perumahan. Oh, dekat perumahan kan? Dekat tempat perumahan. Tak tahulah apa dia punya structure tu, yang dia punya plan kan, tak tahulah. Okay. Hopefully dia orang the result cepat lah sampai. Tapi aku rasa dah 2 minggu dah almost 2 weeks ni, kita dah boleh expect dia punya result lah kan. Unless benda ni memang very technical ke, very kan. Someone needs to be responsible lah kan. So okay. Aku tak tahu lah macam mana forensik dia. And obviously gonna take a while lah untuk discover benda tu. Aku tak rasa sesenang macam tu lah nak dapat tahu punca sebenarnya, sebab dia meletup, terbakar. Most probably all the evidence pun dah hangus kan kat situ. Tak tahu. Susah nak pinpoint lah Ya. Agaknya kot. Okay, cool. And then satu lagi yang hangat sekarang ni pasal adalah tarif lah. Oh, okay. Maybe before kita sembang pasal tarif tu, ada satu lagi topik yang tengah Abang Belon. Abang Belon lah. Kisah Abang Belon kan. So, what do you think Abang Belon punya kisah tu? Okay, aku sebenarnya Abang Belon ni aku tak berapa follow sangat. Dia meniaga tak ada lesen Is it tak something lesen, like that? Tak ada lesen, meniaga tak ada lesen. I think dekat jalan tahu. I think premium punya tempat lah agak kot, dekat KL punya kan, tak silap aku lah. So telah diberitahu beberapa kali oleh Jabatan DBKL. DBKL. And then entah macam mana berlaku pergelutan. So dia bergelut dengan siapa? DBKL. Oh, so okay, ni yang menarik ni. So sekarang ni kita tak pernah sahihkan cerita ni lah. It's still under siasatan. Ada the majority is claiming that DBKL yang serang di Abang Belon, because Abang Belon tak nak dengar cakap pasal suruh tutup kedai apa kan. And then bila seolah macam Abang Belon ni dianiaya kan. Tapi ada some minority group of people juga cakap sebenarnya bukan macam tu. Sebenarnya Abang Belon yang dia agresif kat DBKL kan. Dia attack DBKL tu macam mana kan, sampai bergelut. And then couple of other pegawai pun dia nak leraikan tu, dia pun terpaksa buat tindakan yang agak agresif lah kan. So apparently di Abang Belon cedera, tak nampak macam cedera parah lah, tapi apparently ada hospital report yang dia cederaan tulang belakang lah. And then of course topik-topik macam ni dia trigger the political punya dilemma kan. So I think the main punya drama yang terjadi lah seolah-olah macam kerajaan Madani ni zalim lah kan, cederakan orang kan.
And then tak cukup dengan tu, ada bukan leak lah, memang report keluarkan yang apparently this Abang Belon is pernah dia terlibat dengan jenayah dadah. Sebenarnya so 7 kali ke macam mana aku tak ingat lah. So dia macam aku cakap lah, benda macam ni dia kalau tak kerana politik punya elemen tu, dia sepatutnya akan settle macam tu je kan. Pasal ada politik elemen, dia sampai pembangkang, dia support Abang Belon. On the other hand, government pula support jabatan. So it's so basically dia punya case, dia bergaduh dengan pegawai di PKL, and then masuk hospital. Physical punya ni lah masuk katakan. Hospital. Menjadi kes besarnya, kecederaan dia tu agak severe lah. Kan? Katanya boleh lumpuh or something. And berisiko lumpuh kata doktor. But is it because of pergelutan tu dia? Dia sekarang ni soalan macam ada dua report. Satu yang daripada menyebelahi Abang Belon. Dia ada report yang tidak menyebelahi Abang Belon. So dia jadi court case lah benda ni, especially bila terlibat dengan jabatan kerajaan semua kan. So it's going to be a court case. But to be fair, pegawai itu pun ditahan dalam siasatan kan. So it's dia bukan nak totally put the blame on Abang Belon juga. So it's a siasatan lah. So ada a lot of drama just because of dia jangan cakap lah, terlibat dia secara tak langsung is political punya topik lah. So tapi in a way just nak tanya orang pendapat lah, adakah benda-benda macam ni, bila aku cakap benda macam ni lah, orang yang berniaga kan, kalau dia tak berniaga secara sah kan, adakah patutkah ada satu mekanisme nak handle tu, ataupun tak apalah dia tak ada lesen lah, biarlah kan. Yang penting kau faham maksud aku macam mana? Sebab dia kononnya dia nak cakap sini lah, dia buat kerja halalan kan, dia nak jual belon je, takkanlah you tak kasih macam tu. Logik kat dia punya point of view tu lah kan. Yang daripada dia buat kerja jahat, dia at least buat kerja yang halal. Tapi so dekat situ macam mana, apa pendapat kau, apa what's your take on it? Pause sikit, aku tambah sikit lagi. Sebab beberapa, I think about a week before that, ada satu lagi isu yang almost similar. Pakcik petai, kalau kau dengar, aku tak tahu, ada satu apparently petai, dia jual petai dekat petai atas motor kan, something like that. Lepas tu kena serbu dengan jabatan apa benda lah kan, aku tak tahu lah. Sampai dia pakcik ni trigger, so dia macam dia marah lah, dia ambil petai dia campak, lepas tu dia keluarkan statement yang macam dia macam statement yang very involve moral kau jugalah kan. Macam contohnya pakcik tu cakap lah, aku buat kerja ni kan, aku susah payah ni nak kutip dan nak jual petai, aku nak buat kerja halal, takkan kau nak expect aku buat kerja jual dadah ke kan macam. So dia cakap dia nak buat kerja yang halal kan, tapi kenapa dia sampai kena macam ni lah. I think that case tu macam agak agak hangat juga, sampai menteri semua datang nak jumpa kan. So and then lepas minggu jadi kes Abang Belon ni juga. So goes back to aku punya soalan tadi, macam mana untuk both side lah, I mean the peniaga dengan the jabatan kan. Aku tak tahulah ada like spesifik undang-undang untuk benda ni. Tapi itulah, bila kau menjaja, kau tak boleh menjaja kat mana saja kau suka kan. Bukan tanah, bukan your land kan. Ada peraturan dia lah. So it's a bit complex lah kalau nak advice kan. Kita pun tak boleh nak cakap for me lah, at least biar je dia
Siapa-siapa boleh buka kedai kat mana-mana kan. Sebab ada orang bayar lesen tu tak. Ada orang yang bayar lesen kan. Ada orang yang bayar lesen, dia bayar lesen nak buat, lepas tu tiba-tiba ada satu orang pula tak bayar lesen. So dia akan create that idea, kau situ aku apa aku bayar lesen ke bukan. Itulah kan? I mean dia punya. Tapi kalau tak ada lesen, okay, macam ni kalau tak ada lesen tu, adakah government tak dapat untung ke macam aku kan? Kau faham takut kan? Okay, that is a different story lah. Tak ada kemungkinan government dapat revenue or not. Untung ke apa kan? But dia maintain that place ke kan? Dia mesti ada sebab kat certain tempat tu kau tak boleh menjaja. Kan benda tu dah ada peraturan kat situ. So for me kau kena ikut je lah. Kan? But issue dengan DPKL ni pun, let's say kalau dia confront penjaja dan penjaja macam retaliate, kau jangan retaliate back kan. Kau panggil lah polis kan. Bukan kerja kau nak tangkap orang tu. Betul aku agree kan. So kat situ silap dia lah. Aku agree that kind of context. Okay, cuma ada satu macam cakap lah, ada satu perspektif juga. Kalau kau kena serang dengan orang yang menjaja ni, takkan kau berdiam diri kan? Mungkinlah kau tak retaliate, tapi kau go on defensive lah. Apa dia meniaga belot je kan, apa senjata dia ada. Logik betul. Okay. Which reminds aku ada satu case juga dalam bulan puasa tahun ni juga. Pegawai JPJ kena gigit. Kau dengar tak? Ada tu kat tu. Dia bukan JPJ, pegawai di BKL ke apa, kena gigit masuk hospital. Penjaja tu gigit dia. Tak patut gelak lah, tapi jadi benda. That is the risiko lah kan, sebagai job, pihak berkuasa job lah kan. Okay, ya, betul lah, terima risiko lah. Baik itulah kalau macam aku agree, penjaja tu mengganas pula kan, dah pergi panggil polis lah kan, back off kan. Betul. Kau nak tangkap orang tu macam kau pula polis. Betul. Masalah kat situ lah. Just to be clear, aku nak make it clear juga sebenarnya. Aku rasa bukan kita tak tahu cerita sebenar lagi lah kan. Tapi ada possibility, just nak bagi gambaran, sebenarnya penjaja tu yang serang this pegawai kan. Tapi masa nak leraikan tu mungkin ada sedikit kan kecederaan terjadi. Agaknya lah macam tu kan. Ada jadi kemungkinan juga maybe pegawai di BKL ni yang agresif. Angkat barang, ambil barang kan. Ada jugalah kan. So ada both side lah. So harap ada siasatan untuk but in the end aku rasa dia bukan isu dengan mana-mana government ke apa. Point is that kita kena ada proses tu daripada jabatan-jabatan ni. Dia kena ada very established proses. Macam kau cakap lah, kalau agresif back off kan. Tak apa, biar dia berniaga hari tu lah. Biar tu. Macam mana nak handle exactly. orang-orang agresif ni. Mesti ada SOP tu. Aku tak rasa ada. Kadang-kadang di PKL ni dia rasa dia berkuasa tau. Logik. Dia buat apa yang orang suka. Itu problem dia. Betul. I mean, kalau dia biar dia, kalau okay, let's look at this situasi. Kalau okay lah, dah bagi amaran 3-4 kali tak dengar, okay tak apa. Kita bukanlah tiba-tiba nak tutup kedai ni. Esok masih ada kan. Mungkin kita boleh lanjutkan, boleh bawa polis ke kan. Panggil polis, tangkap lah kan. So tak payah at the point of time juga kau nak selesaikan masalah tu kan. Betul kan. I mean it's just don't go buat pasif lah. Cara pasif untuk treat this kind of problem lah kan, rather than go aggressive kan. So aku agree. Aku setuju. Betul. Itu yang aku interested nak tahu, tak ada tak macam mana nak manage benda ni. Betul kan. Aku rasa ada. Tapi macam kau cakap lah, mungkin pegawai tu dia tidak betul follow that process, just because adalah some peer pressure ke yang jadi bos tu cakap kau kena agak macam tu lah kan. Tak, dia nak senangkan sikit keadaan agaknya. So hopefully ada siasat, tapi benda macam ni selalunya diam je lah kan. Lepas the end tengok apa kat court punya decision lah. Tak, macam for me
untuk seseorang tu, let's say dia pihak berkuasa lah, untuk agresif terhadap penjaja tepi jalan, pada aku tak something yang not supposed to happen lah, kan. Agree. And even though kau tahu dia salah kan, tapi kau kena elok-elok lah. Kan? Itu kalau pegawai yang agresif lah, tak tahulah kalau diorang datang cakap elok-elok tapi abang belon ni cepuk pula kan. Itu satu hal. Itu hal lain pula. Boleh jadi juga. Tapi jadi juga. aku rasa mungkin yang lebih okeylah, lebih possible is mungkin mungkin pegawai tu dia bukanlah dia agresif, tapi dia mungkin cara dia bagi amaran tu macam very keras buat orang trigger kan, kau ni kan bagi sebiji. I mean dia provokatif lah kan, mungkin dia go provokatifnya method kan. Kadang tak surprise boleh lah nampak je tu. Tak surprise lah, boleh nampak logik benda tu jadi kan. Mamak ni dah dia pegawai ni dah beritahu 3-4 kali, dia tak dengar, so dia macam maki ke apa kan, kau ni tak boleh berniaga kat sini kan. Mungkin that trigger apa belon tu go agresif lah kan. So kita tengoklah apa keputusan ni. Kisah Abang Belon. Okay, mungkin boleh sila sambung ke topik yang kita topik hangat 2-3 hari ni. Hangat global topik tarif. Betul. Kan? Masing-masing sekarang jadi pakar ekonomi. Kan? Semua jadi pakar ekonomi. So, apa pendapat kau sebenarnya bila US nak impose at least kat Malaysia lah 24%. Ya. Betul. Okay, aku tak follow up sangat dengan news ni, just because it's sekarang ni semua orang tengah sembang, so aku macam orang sembang dulu, nanti aku lambat sikit lah kan. Tapi based on aku punya surface view, aku rasa with the understanding of siapa Trump ni, aku rasa ni macam business maneuver je ni. Aku rasa dia is a business maneuver lah. Trump is dia tunjukkan kad dia kan kat semua orang, macam tu lah kan. So dia nak tengok orang react, and then daripada situ there'll be some the real negotiation happen lepas tu lah kan. So sekarang ni dia macam gertak kan, semua orang panik, semua orang panik semua panik, then orang akan start nak negotiate lah kan. So macam very business move, boleh nampak. Of course lah, ni aku cakap ni, aku tak include satu lagi perspektif di mana macam mana reaction daripada country-country kan. In general, aku rasa semua country akan macam cakap lah, relax, kita kaji, kita discuss, macam tu kan. Tapi of course ada country yang cakap, kau bagi aku tarif, aku bagi kau tarif balik kan. Kan. So China lah, I mean in this case kan, China dia tak takut. Dia rasa dia ada the buying power kat sini kan, the demand power kat sini. So dia cakap, aku bagi kau tarif juga, tengok siapa survive lah, kata macam tu kan. So what do you think? Sebab China dia ada nak kata upper hand pun tak adalah sangat. Tak jugalah. Tak juga. Dia maknanya dia boleh, China boleh bagi jab jugalah. Macam tu point lah, macam yes, dia pun boleh, because both of them dependable. Yes, very dependable. Correct. But country lain, yes, we are depending to US. Betul kan. We are depending to US. And dia banyak orang argue pasal macam mana dia dapat 24% tu. It's but dia kata reciprocal tariff, dia kata kan. Berdasarkan kita punya market punya kan. But it's a bit misleading lah kan, bukan reciprocal. Dia dapat 24% tu, dia basically dia punya berapa banyak kita import, berapa banyak export, and then bahagi, and then dapat berapa persen, and then dia from that percentage tu dia charge 50%. So it's not really the actual tariff yang kita letak for US. Kan.
But for me, that is beside the point macam mana dia dapat 24% tu. For me, dia nak letak apa? Dia nak letak apa, dia punya suka kan. Dia punya suka lah kan. Dia set kau kan nak dia argue punya benda rules tu dia. buat apa? Okay, memang betul. dia bukan ambil kita punya tarif pun. Dia just nak balance kan that deficit. Trade deficit tu je. Kan? Dia boleh plug mana-mana je. Kan? Ada orang online cakap, macam mana Trump boleh sesuka hati naikkan tarif? Dia punya suka lah. And dia buat for dia punya country. Dia macam seolah-olah orang tu macam nak cakap apa macam ni. Kalau nak naik pun naik macam ni lah betul. Macam dia pula nak the whole idea aku rasa macam ridiculous because kita rasa macam kita entitled untuk buat bisnes kat US. Kan? Who are we? Kan? So bila Trump naikkan tarif tu, it's a ridiculous amount. What we need to do just negotiate. Itu je. Kan? Kau nak maki hamun dia, no point. We need US punya trade. Kan? Sebab ada deficit kat situ. Sebab kita tak ambil banyak dorang punya barang. Itu yang Trump angin tu. Kan? So just negotiate. Itu je. Okay. Apa Trump nak achieve dengan dia punya move ni? What's dia punya what's the end goal for this move set? Okay, surface dia punya claim, dia cakap dia nak make America great again, and by that logic dia nak cakap biar America produce dia punya stuff, and then dia tak perlu bergantung pada external punya kan. Tapi that's it's possible lah kan. Banyak aspek lah. I mean dia tak boleh nak kickstart balik manufacturing 100% kat US pun. And they still rely on global market. And, tapi for me dia macam dia nak at least seimbangkan benda tu. And the only way dia nak dapat balik duit from tariff lah. Kan, sebab most of the country around the world, US open dia orang punya market. Free trade kan. Either free trade or very low tariff lah, like 2% macam tu. Kan. Kalau kau tengok from dia punya perspektif, at least kau boleh understand from dia punya side kan. Aku buka kedai, kan? Korang semua boleh jual kat aku, and take advantage of American punya market. Tak ada charge apa-apa sangat. And tapi aku nak jual barang aku, tak ada orang pun nak beli. Sebab bila barang tu produce dekat bila kau produce barang kau, harga dia mahal, betul kan? Harga dia mahal. The cost of kau produce barang tu mahal, tapi the cost of aku produce barang tu murah. So bila aku jual dekat tempat kau, or customer akan tengok mana yang paling murah lah kan. So dia akan ambil barang kau dia tak beli. Bila barang kau dia tak beli, itu yang buat Trump trigger. Dia cakap what's going to happen right now is that bukan just that price issue lah. I think other country they control how many outside punya business masuk. And berapa banyak yang kita import. Diorang control. Kalau ada macam certain produk yang masuk pun, that particular country akan set tarif yang tinggi. So kita boleh compete at the ground level lah kan, dekat country dengan tu local. boleh dengan local lah kan. So ada country buat macam tu. So what sekarang ni Trump nak buat benda yang sama lah kan. So bukanlah aku sokong Trump sangat pun. Kau penyokong Trump, aku tahu. Okay, aku faham kau cakap. Contoh kita jual kereta kita kan, national car kan, let's take national car kan. Kita pasal national car ni nak kena compete dengan kereta-kereta luar negara kan. Kita kenakan certain AP punya kan, AP. So that's basically the same thing lah kan. The same concept lah. The same concept lah kan. So why CBU kereta mahal kat sini? Because our government letak duty tinggi. Tinggi ya, yes. Tinggi.
Tapi kenapa kita boleh buat benda tu, tapi bila US nak buat, tak boleh? Okay, aku suka kau punya take on this, tapi aku akan challenge kau daripada pendapat yang lebih kritikal lah on this. Sebab kalau kau tengok statement daripada Perdana Menteri Singapura, Perdana Menteri ke Presiden? Prime Minister aku tak tahu lah. So PM dia. So dia memang blatantly orang kata challenge. I mean, dia bukan challenge, dia go against betul this. Dia kata Amerika telah hancurkan konsep yang dia sendiri banner, iaitu this free trade punya ni kan. So dia very aggressive, dia very so bila aku cakap itu, kenapa aku gunakan point ni, maknanya bagi aku Singapore supposed to be a very matured punya country, the economy pun very solid kan. Tapi even them pun rasa benda ni is like teruk gila kan. Dia so macam mana? I mean, kalau kita from Malaysia kita cakap logik, kita ni very dependable on kita punya import, export kita kan. Kita perlukan that sebab kita. Tapi untuk negara macam Singapore ni kan, dia kira dah developed country kan, and then in fact dia antara yang one of the most kompetitifnya country lah dekat dunia ni kan. So dia pun rasa benda tu something wrong. So goes back to kau punya cakap tadi, maknanya even a very sophisticated company like Singapore pun rasa apa yang Trump buat tu salah. So macam mana? Tapi kau tadi kau claim macam bukan, for me benda tu bukan salah. And the argument yang diorang letak the previous economic punya structure free trade ni is based on US punya idea. Now Trump nak change benda tu. Pada aku argument tu tak very strong, just because dulu US buat dan dia nak tukar, why dia tak boleh tukar kan? Obviously are going to impact any other countries. Tapi okay, alright, aku faham lah. Maksudnya bukanlah benda yang Trump buat ni is something yang betul-betul negatif daripada sudut Trump tu lah kan. Maksudnya dia ada justification kenapa dia bersedia kan. Okay. Tapi dan sekarang aku tanya kau satu soalan. I think the last time aku baca sikit, last time this happened was way back in 1931. Betul? So masa tu something like that. So bila mereka kenakan tarif yang besar pada country-country yang nak buat bisnes kat Amerika, which was 1931. And that could, I think, be one of the reason if that yang menyebabkan sampai jadi perang dunia lah. Sebab apa, ekonomi dah diikat kan. So banyak negara-negara yang terpaksa retaliate dengan dengan perang lah agaknya kan. So adakah that scenario is not as possible as it was back then. Sebab dengan the trade war jadi between China dengan Amerika sekarang ni, I mean this is kan, it whatever that's going to happen right now, dia akan naikkan tense tu ke escalate ke satu level yang kan. Because aku nak selitkan sikit sebab baru-baru ni Nintendo ni benda yang aku suka, Nintendo dia nak launch Switch 2. I think dia ada announcement on April 2 kan. But then masa dia buat announcement tu, April 5th ke April 6th ke, US announce pasal tarif tu. Nintendo terkejut, barang semua dah dekat US ni kan. Nintendo put on hold Amerika punya kan market. I mean, kata silap aku kena dengar news, post office dekat Amerika semua barang tengah on hold. Yes. Sebab reaction of the kan, the decision kan. So macam mana ni? Ini memang sekarang ni semua orang tengah serabut lah kan. So kalau dia dah bagi tahu, I mean benda ni bukanlah tiba-tiba kan. I mean dia dah pernah announce something semalam
ordinary. Kau tahu Trump akan buat benda ni. Dia pernah janji benda ni kan dekat masa election. Maybe orang tak expect yang dia akan buat betul-betul. Dia betul-betul buat lah kan. Which is something good about him lah kan dia. Kan. So tapi why kita semua pressure US je? No one actually pressure China. Kan? China retaliate 100 now 125 tariff kan. Why tak ada orang pressure? Kan? So aku rasa kat situ tak fair lah. Kan? Dan kalau korang takut sangat nak perang, akan jadi real war, kenapa fokus dekat US je? Kan? Tak ada orang confront China pun. Sorry lah, aku West no. US side aku dah agak aku very neutral, so aku nak dengar daripada both side lah. So bagi aku macam aku cakap lah, aku macam kita sembang tadi, dia nak buat apa hak kita nak cakap tak boleh. Dia nak buat, dia buat. Mana dia nak buat, dia buat kan. It's dia punya country, dia menang presiden dia menang presiden punya role tu kan. So just react. So kita kena react lah. So one thing good about China tak perlukan masa untuk react. Dia tahu apa. Dia kata dia dah mungkin ada SOP dia lah. Dia kata kalau US buat ni, kita buat ni. Dia macam faham, dia terus tak ada buang masa kan. Tapi negara-negara macam kita, bila aku cakap negara macam kita lah, kebanyakan negara dalam dunia ni lah. Terkejut. Just tell you that kita kena always be ready lah. I mean cakap memang senang lah, tapi aku rasa itulah dia punya drama dia kan. Kalau kita tak ready, kita akan, Vietnam teruk kena. I think Vietnam was like 48%. That's like kan. Because fairly dia punya deficit tinggi dengan Vietnam. Production betul kan. So because Vietnam dia jadi China punya hub tau. Yes dia produce lot. China tak kat Vietnam dengan Thailand, and then masuk US. Itu yang jadi orang punya export to US tinggi. Yes, tinggi kan. Terbalik lah. So negara macam Canada, Mexico pun dia dah tak ngam dengan US kan. Dia orang dah kena awal-awal lagi dah. Dah kena awal lah kan, dengan immigrant issue, dengan yang kelakar pasal Canada kena yang ada export apa? Dadah tu apa? Fentanyl. Fentanyl kan. Padahal bukan yang terbesar punya, tapi dia kena for me, okay, aku tak boleh back Canada lah. Canada kau kena ikut je US kan? You have no say kan? Kau tak contribute apa-apa kan? Kau relax duduk kat atas tu sejuk kan? Selamat, aman damai because of US kat bawah tu. Okay kan? Aduh, dia punya apa, PM dia Trudeau tu retaliate kan. Retaliate we have, come on bro, come on. Dia dah lah nak resign ke tak nak berpijak dia pun punya nyata lah kan? Cah power pula. Okay. So mungkin just a bit of conclusion on this lah. So what do you foresee the next couple of months ni? Sebab dia sekarang pause 90 days. Pause 90 days, okay. Aku rasa aku dah agak tu waktu tu dia sebenarnya aku dah agak dah. Masa dia announce aku dah cakap ini kejap lagi. Ini dia punya business punya move ni. Sama ni macam typical. Mexico dengan Canada tu lah. This is a business move. Boleh nampak very clear aku cakap kan. And then dia buat, eventually buat. Tapi aku tengok juga dalam Congress punya discussion, memang bergaduh gila-gila. I mean, of course lah, aku rasa itu a very matured punya discussion. I mean, you can see both sides are raising their points kan. So siapa? Bernie Sanders aku tengok Bernie Sanders kena taruh kau gila babang dia kena. Dia terdiam apa dia kan. Dia pause 90 days, tapi dia 10% standard, 10% masih across the board lagi, still dah start lah kan. Aku rasa dia akan maintain 10% tu lah. Yang so called reciprocal tu I don't think going to happen lah. Yalah, dia akan I mean the negotiation part yang kita akan tengok banyak things yang very interesting gonna happen lah.
So because that itu yang dia nak, itu yang Trump punya business move dia. Dia nak orang datang dan let's talk. Dekat situ akan ada, sebab apa? Kena ada condition lah. Okay, kau nak tarif rendah, kau kena bagi aku something. Something, exactly. Itu yang dia nak kan. So I think aku macam cakap tadi, aku rasa this is definitely because of China punya power sekarang ni lah. I mean that's the move yang Trump buat. Dia punya end goal dia lah untuk nak compete dengan China punya situasi lah kan. Kau rasa China mengganggu ke kestabilan dunia ni? Aku rasa kalau dia semakin lama semakin kuat power. Aku rasa kau nak ambil risiko tak? Ya, aku nak ambil risiko. Yes, aku nak ambil risiko. Kau nak ambil risiko lah. I think competition kalau dalam this kind of sense, it's nampak macam benefit dia pada the whole world lah. Nampak benefit pada the whole world lah. So tak, bukan dari segi ekonomi je, dari segi security. Kau nak ambil risiko tak kalau China is too powerful? Sebab kalau kau tengok dekat bila kau cakap too powerful ni, kalau cakap too powerful ni dia lain sikit konteks je. Tapi aku rasa mungkin ayat kau lah, aku rasa mungkin ayat kau lebih tepat lah. As good as US lah. Mana balance kan dia ni lah. Kalau too powerful maknanya seolah dia dah lebih berkuasa daripada US. Dan itu macam mana pun tak best lah kan. Satu pihak terlalu kuasa. So aku rasa balance tu perlu sekarang ni. Aku rasa the balance is required. Because mata wang US kan is agak kuat kan dalam konteks ni kan. And then dia adalah the biggest market kan. So bila dia the biggest market tu, bukan nak cakap someone kena tame them, but kita kena ada that balance lah. At least aku rasa lah, especially bila aku cakap kita tu, aku cakap Malaysia lah. Specific to Malaysia, bukan not necessarily negara lain dekat dunia. Malaysia perlukan that multilateral punya economic punya channel lah kan. So okay, let's say example lah, this one let's say kita terlalu dependable from China kan, economic wise, and then China set a rule, okay, kau tak boleh dah use USD, otherwise I cut you off. Not good. So macam mana? Aku tak suka lah macam tu lah. Kalau kau tanya aku, aku maknanya macam aku cakap lah, dia bila jadi macam tu seolah-olah macam kita terpaksa. Dan bila kita terpaksa, bila kita tak ada pilihan, it's always not good lah. Kita tak. So kau faham maksud kan? Maksudnya aku rasa dia macam ni. Kalau China buat tu, kita pergi kat US. Kalau US buat tu, kita yang ada kuasa nak memilih. I mean, kita the customer lah kat sini kan. Aku rasa macam tu yang best lah. From US perspective, kau sebelum China paksa kau tak nak ikut pun US kan. For me there's no such thing as neutral. Sorry lah. You need to choose side. Alright. You need to choose side. Either West or China. We are not Switzerland. Okay. Kalau susah neutral. Okay, maknanya bagi kau macam mana pun kita kena letak kita punya telur dalam satu basket lah. Itulah, itu in the end that's what you mean lah kan. So aku rasa aku tak boleh go to that. Aku rasa aku lebih suka spread it out. So yeah, that's gonna be me lah. Sebab bukan aku nak cakap aku letak semua telur dalam satu basket tu aku expect kalau jadi something pecah semua kan. Tapi dengan keadaan Amerika sekarang ni, aku rasa tak terkejut lah jadi benda macam tu kan. So the kan. And then kau tak rasa ke kita dah sampai ke, aku tak ni just hunch lah ke, ataupun bukan hunch, lebih pada macam konspirasi sikit lah. Kita dah sampai ke macam the reset zone ni dah semakin dekat lah ni. The reset zone kan. So benda-benda yang terjadi sekarang ni seolah-olah tengah menghala ke that apa ni,
that situasi lah kan. So kalau kau maknanya kau nak letak bet kau on satu kan, macam tak rasa it's not clever. Not kita negara kecil kan, we are small country kan. So macam aku tak tahulah sebab kita discuss ni kalau perang tak jadi. Kalau perang tadi just economic trade war kan. Okay, faham. What happen kalau perang jadi? Perang jadi kan. What happen kalau perang jadi? Kalau perang tak jadi, of course lah, tak ada rasa, tak sakit tu tak rasa lah kan. I mean, the pain factor tu tak begitu direct lah kan. Yeah. So Betul. what US try to do is they try to contain China lah, kan, supaya China tak terlalu jadi superpower. Adakah kau rasa sekarang China dah mula nak melampau? Macam tu lah. Mungkin soalan tu. I know they keep on build like military base dekat South China Sea. They build artificial island dekat situ. And then US tak buat tu? Kau rasa US tak buat tu? You think US tak buat tu? Ke bagi kau tak, US buat tak apalah sebab because they are the stronger, so bagi dia buat. Tapi orang lain jangan buat macam tu kau nak cakap Yalah, for me kalau ada dua superpower, the possibility perang tu lagi tinggi lah compare ada satu je. And so you need to choose benda tu. Kan? US control all the maritime the moment. But kita relatively aman tau. Kan? Maybe they take advantage sometimes based on USD. Bully sikit lah. Dia bully sikit kadang-kadang kan. But within US political punya environment pun dia ada check and balance juga kan. Check and balance And it's not like China. China is one communist country, babe. There's no check and balance in their country. So kalau they decide one thing, kan, dia tak ada congress nak challenge ke apa. Kan macam US untuk dorang pergi berperang, kau ingat senang ke just decide nak perang? No, kena dapat kelulusan tu semua. So which superpower yang kau nak letak your basket? Kan? Kalau tak ada perang, okey lah, alhamdulillah lah kan. Tapi macam kau cakap, dah near close to the reset. Dah dekat. Okay. So itulah the risiko dia. Betul. Alright, kita tengoklah macam mana dalam masa 2 bulan ni apa akan jadi. Aku cakap kita lah Malaysia ni, macam mana kita punya kita punya game plan lah kan. So iPhone sekarang ni harga berapa? 5,000. So boleh cecah sampai 12,000 hingga 15,000 walaupun ni. So because iPhone sekarang produce kat China lagi. China dengan India. Okay. Right. Tak tahu macam mana dia nak manage benda tu lah, nak control harga tu. Aku tengah usah-usah ni iPad sekarang ni kan, aku cerita aku nak beli kononnya notebook lah kan. Aku tanya pasal pen dan semua kan. So tengok waktu aku pergi kedai Dipas lah, satu pergi dekat Apple tu, sebelah dia pula ada Xiaomi kan. Cantik lah sebelah. Tu aku dah rasa kan. Satu bagi aku, bila aku tengok, tak tahu lah, mungkin bukan aku Apple punya fan ke apa, tak pun, tapi bila aku tengok Apple tu, dia macam, aku macam berat kepada Apple sikit lah. Walaupun aku rasa quality wise mungkin tak banyak beza kan. Tak tahu, mungkin that brand tu dah very strong kan. And this is coming from me. Aku mana ada pakai iPhone ke apa. I mean, aku ada iPhone tapi aku personally tak pakai iPhone lah kan. So macam aku still rasa macam nak go with Apple punya produk lah. Tak tahu lah,
Okay. Walaupun this is with the mindset yang aku rasa banyak kelemahan Apple punya produk ni, tapi aku tak tahu dia macam contoh kalau aku nak main game kan, Apple punya laptop ni bukannya boleh main semua game kan, dia kan kalau kau beli PC desktop ke so, tapi aku still akan tak tahulah akan menghalakan dia macam mungkin confidence yang dia dah build up tu agak tinggi, walaupun ada sedikit cons dekat tu, tapi dia still bagi aku satisfied bila aku guna, aku rasa satisfied sikit, so agak macam tu lah. So sebab tu aku tengok pen tu nanti nak usah-usah lagi macam menarik kat kan, aku tengah sama study, kononnya nak gunakan tu sebagai study punya material lah kan. Kau pernah pakai tu yang apa? Ada pencil tu. Wife aku ada Apple Pencil tu dengan dia punya iPad. Best tak? Very comfortable pakai ke ataupun dia just okay? I mean, for me dia kalau kau pernah pakai Wacom tu semua stylus untuk drawing, this one is really better lah. Dia punya latency dia kan. Tapi macam aku cakap, now semua iPad boleh pakai Apple Pencil. Cuma which Apple Pencil yang kau kena tahulah compatible dengan which different iPad, different Apple Pencil dia. And even yang paling murah, iPad yang paling murah tu pun boleh pakai Apple Pencil. Cuma dia tak boleh wireless charging, and dia still kena charge pakai kabel, and then dia tak ada macam certain function dia kurang sikit lah, tapi dia cheaper lah. Tengok. Tapi dia on screen tu dia dia sama lah. On screen dia sama, cuma dia punya additional features tu lah yang make it faham. Alright, that's very important. Aku risau macam tu, aku beli yang murah sikit tu, mungkin dia dekat screen dia pixel dia rendah, so aku tak boleh tulis, tak boleh macam tu, so macam tu lah. Aku risau macam tu kan. Tapi kalau kau cakap tu, aku rasa macam tu. Dia paling latest dia ada Apple Pencil Pro. Yang paling high end lah, flagship high end lah, betul. I think about RM400. Ya, 400. So dia kau boleh picit kan, keluarkan like software button, dia ada sensor magnet tu, lepas tu dia ada hoover punya kan. Kan. Okay. So yang biasa punya tu dia still ada magnet, tapi dia tak charge. Tak charge. Itu magnet tu dia charge sekali kan. Dia charge sekali, dia pair sekali dengan iPad. Yang betul. Paling murah tu dia boleh lekat dekat iPad tu, tapi dia tak pair. Pair kena pakai kabel. Kena cucuk USB-C kan. Tapi tak ada beza mahal sangat pun, like $100 je beza. 100 lebih. Tapi kalau kau beli iPad Air yang baru, kau kena pakai yang Pencil Pro tu. Sebab compatible. Ya. Compatible. Okay, faham. Kau tak boleh beli Apple Pencil yang murah tu untuk pakai. No, tak boleh. Kita boleh ke pakai pencil tu dekat kita punya iPhone, MacBook ke? No. Tak boleh tak dia boleh. Memang spesifik tu iPad lah. Ya. Okay, cool. Kalau kau beli baru lah, kalau kau beli second, kena make sure model apa lah. Okay. Tak, ada satu lagi benda yang tengah, sorry lah topik ni panjang sikit lah, kita derail sikit. Tapi bila aku check pencil tu kan, dia sebenarnya iPad punya software, iPad punya hardware tu pun ada beza tau. Aku tengok, of course ada beza, tapi contohnya Xiaomi dia punya spec macam-macam kan, iPad macam ni kan. Kat situ aku tak buat comparison. Aku tak tahu nak buat comparison kat situ perlu ke. Spec dia, chip dia semua. Sebab chip dia aku tak penting. Tak penting tak penting. Sebab aku dia cakap ni one ada berapa RAM lah. Aku macam so aku jadi macam boleh tu sekali masuk. Dah dekat. So macam kau faham masuk kan. Kita macam soalan macam nak beli PC game pula kan. Macam kita nak kena tahu spec ni kan. Dan aku risau lah macam kau kena ni tak boleh pula tiba-tiba aku nak pakai drop because of those hardware limitation kan. Tapi rasa tak perlu fikir lah sebenarnya. Focus on the pencil itself lah. Thanks. Dia punya aku boleh bagi tahu kau dia punya screen, the quality of screen. Yang paling murah sekali sampai yang paling mahal. Kalau iPad Pro yang paling mahal lah. Kan? Harga macam laptop, macam komputer.
Okay. Dia, 4,000 lebih. Dia punya screen pakai OLED. Okay, OLED screen yang paling high end. Memang cantik gila lah. Tapi mahal lah. Okay. iPad Air dia pakai LCD. Kan? Okay. Tapi LCD dia pun high end lah. Phone yang high end lah. Dia laminate. Dia tak ada gap in between LCD dengan glass. Touchscreen tu tak ada gap. Hitam pun tak ada kan. Dia ada, tak ada yang apa panggil apa? Dia punya tu very nipis apa? Bezel dia. Border tu aku tak panggil apa kan. Bezel tu ada lah. Memang ada. Okay. Cuma kalau kau perasan telefon dulu kan, telefon dulu dia ada LCD. Lepas tu kat atas tu ada glass tau. Untuk touch screen tu. So LCD dengan glass tu dia ada gap. Beza dia tampal lah. Okay. Dia ada gap. Kan? Kalau kau tengok phone lama lah. Kan? So all new phone sekarang ni dia laminate dua tu. So kau tak nampak that gap lah. Kan? Kau rasa macam the app tu satu screen lah. Satu screen je. Kan? So yang iPad yang paling murah sekali dia still ada LCD and glass tu. Okay. In term of repairability lagi senang lah nak repair. Let's say kau crack screen kau crack, kau just tukar glass je. Bukannya okay, the whole LCD tak payah tukar kan. Tapi kalau new phone tu semua screen pecah, so whole thing kena habis. Okay, faham. Very informative. iPad mini dia in between lah. iPad mini dia macam iPad Air yang kecil tu je. So function dia semua sama. Screen size lah kan. Okay, cool. Thank you for the info. Right. Kau ada tengok movie apa? Tak ada? Aku tengok ni. Banyak gila aku tengok movie. Aku tengok Minecraft. Kau tengok Minecraft? Okay, Minecraft surprisingly aku tak ada lah. Kau enjoy? No, aku enjoy. At least Okay. Not overall. Aku faham kata. Tapi ada part market punya orang kata but review cakap semua movie tu teruk. Semua teruk kan? Okay. Teruk kan. Market punya acceptance macam teruk kan. Collection tinggi. Kan? Collection tinggi tapi orang cakap semua teruk. Dan aku tengok okay, it's not that teruk. And aku still boleh enjoy lagi. Aku tengok aku agree dengan apa kau cakap. Aku expect teruk lah. Tapi aku tengok okay lah. Not so bad. I mean aku rasa Pixel okay dulu lagi teruk kot. Kau ingat lah boleh jadi Pac-Man tu kan. Pac-Man tu kan kata. Aku rasa Jack Black mungkin aku tu. Tapi aku suka ni siapa? Mamua. I thought it was pretty good kan. Aku rasa watak dia dengan Jack Black redundant tau. Ada sikit lah kan. Sebab aku macam pelik kenapa dia nak dua orang karakter yang kelakar sama ni kan. Comic relief dua orang. So redundant kat situ. Patut maintain seorang je. But it's okay. I like it. Jack Black okay. Macam cakap Jack Black tak ada out of dia tak over lah watak dia. Dia tak over sangat lah. Cuma ada part yang dia nyanyi tu maybe boleh cut lah. Nyanyi tu ada. It's not musical, come on. Yeah, it's not musical exactly kan. Tu panjang kat awal-awal tu dia nyanyi tu kan. Why Momoa? Kau rasa kenapa Momoa? Tak tahu, aku suka. Okay, macam aku cakap lah, dia sebelum ni aku tak tahu, mungkin ada di berlakon watak-watak macam ni, tapi kali ni dia brave, dia tukar sikit. Dan then aku rasa mungkin daripada appearance dia tu yang buat dia jadi kelakar bila kau buat watak macam tu kan. So aku rasa okay lah. Okay. Aku tak tahu kenapa dia ambil this job lah. I mean watak yang gila-gila macam ni. Betul. Dia pernah dia berlakon untuk Netflix. Ada movie. Aku pelik kat kenapa dia ambil. Aku dia kenapa dia ambil lah. Sebab aku cakap mungkin dia nak banyak dia punya apa ni? Kata Fawa dia boleh mainkan banyak watak lah. I mean, mungkin nak go with that lah. Because aku pelik. Apa sahaja dia ambil watak ni lah. Mungkin dia just nak tambah profile dia kot. Lepas ni dia boleh I'm just guessing lah kan. Tapi aku rasa macam tu lah.
Tapi as a orang yang tahu Minecraft punya game ni, mungkin kau at least dapat tak apa yang kau nak? Kau rasa lah kalau gamers. Okay. Aku tak main Minecraft ni. Tapi aku tahu lah dia popular kan. Aku rasa okay je. Ada je Minecraft tu kan. Mungkin detail aku tak tahu, tapi aku rasa nampak, bila aku tengok aku tak adalah ni betul-betul luar daripada Minecraft. Aku nak Minecraft ni. So bagi aku, but this is coming from a person yang aku tak main Minecraft lah. Kenapa? Dia ada kotak-kotak tu sikit. Minecraft lah. Aku fikir macam tu lah. Kau masuk kan? Okay. Okay. Aku surprisingly lah, aku enjoy. Surprisingly. Dia tak terlalu, dia ridiculous, tapi aku rasa tak terlalu silly lah. Very simple story, straightforward. Box office kan? Dia tak try too much. Aku quite enjoy. Aku surprise. This is not too bad, aku tengok kan. Aku tengok cerita A Working Man tu, itu sucks lah. A Working Man. Working Man siapa? Ada Jason Statham tu. Okay. Tak tengok lah. Series? Kau tengok apa? Series aku dah tengah pause je on pause ni. Lepas Severance tu aku mau on pause sikit. Aku Last of Us nak keluar next week Really? Aku series no. Aku continue Yellow Jacket je lah. Aku tak tengok Yellow Jacket lama dah. Nanti tengok lah, mungkin next week aku start balik je. Sebab aja banyak movie best. So aku tengah tunggu ni lah. Apa panggil dia? Last of Us. Aku tak adalah minat sangat season 1 tu. Boleh lah, tapi aku nak tengok apa dia continue lah kan. Aku nak tengok macam mana dia buat. Apa nama dia guys? Pascal tu kan. Betul, Pascal. Semua dia berlakon sekarang. Sekarang ni semua nyampah dia pula dapat aku kan. tengok. Semua iklan pun dia. Aku quite suka dia masa Game of Thrones. Game of Thrones, yes. Game of Thrones. And then dia dekat Narcos. Kan? Narcos aku suka. And lepas tu makin lebih-lebih pula kan ni, semua job kau ambil. And Star Wars Gladiator kau ambil. Tengok? Gladiator kau tengok? Gladiator. Gladiator tak? Dia je kan? Dia juga kan? Marvel pula sekarang ni. Fantastic Four pula kan? I mean he's getting the jobs lah. Tak adalah aku rasa. Okay, just nak review sikit dia lah. Aku tak adalah Wonder Woman pun dia pun. Wonder Woman kan? Asyik dia je dapat job. Aku tak adalah rasa dia macam pelakon yang berbakat sangat pun. Biasalah. Sekat yang aku tengok ni tak adalah betul-betul macam wow, aku tengok lakonan dia kan. He's getting job lah kan. He's getting really banyak gila. Semua like a blockbuster punya job tau. Dia It's not dapat, like indie movie betul. ke apa. Betul. Betul, Star Wars, Minecraft. Minecraft ni Last of Us kan. TV kau ambil, movie pun. Movie pun kau bedal kan. Fantastic Four, Marvel kan. Aku tak rasa ada orang pergi tonton something just because Pedro Pascal. Betul Kau rasa ada ke? Kan aku nak tengok movie ni sebab Pedro Pascal berlakon kan. I don't think so. Aku tengok cerita ni, The Assessment. Okay. It's like a post-apocalyptic sikit lah. Dia based on movie is it? Movie. Okay. Kononnya ada bencana alam yang melibatkan climate lah kan. Climate tukar, and then the whole humanity underground kita nak create macam undang-undang yang kau tak boleh reproduce. Post-apocalyptic story ni. Dia macam it's a bit sci-fi sikit. Okay. So ada these dua couple ni, dia nak apply untuk dapat anak. Okay. Dia dapat anak. So untuk apply benda tu, government akan hantar someone untuk assess kau as a couple lah for 7 days. So bit weird movie jugalah. So that person yang assess tu, dia akan
at one point dia macam Dia duduk assess. Dia memang duduk dengan kau 7 hari. Okay. Kan? So dia boleh jadi the assessor ataupun dia boleh jadi the kids. And dia pretend dia kids. And so these two potential parent ni kena manage lah. Jaga lah. Jaga. Weird sikit lah. And Elizabeth Olsen tu yang berlakon. Oh, okay. Olsen. Okay. Banyak lagi. Black Bag. Kalau kau tahu Black Bag. Black Bag pun menarik juga. Series ke movie? Movie. I mean you're talking about movie ni. Movie. Okay, semua movie aku tengok. Ni Brotherhood. Apa Brotherhood? Was it Brotherhood? Betul Melayu. Kau tengok ah? Kau tengok ah? Tak. Betul Melayu aku tunggu dia masuk Netflix je. Okay. Ada kerja aku nak tengok wayang cerita Capik Yusof. Dah tahu dah cerita dia macam mana. Gangster-gangster ada letup-letup. Okay, tapi Keluang Man kau nak tengok tak? Keluang Man. Keluang Man mungkin aku bagi Chan lah. Jom tengok sekali lah. Dan masa kalau keluar nanti kita. Is it this year or not? Aku rasa this year. Tak salah Julai kan? Julai ke? Tapi dia tak keluar trailer lagi. Dah keluar trailer. Oh, tu sneak peek macam teaser je. It's not really yang mana trailer. tu? Yang mana tu? Yang Ada keluar lagu dia ada keluar kan? Dia ada keluar lagu. Lepas tu tu teaser bukan. Dia ada teaser tak silap aku. Yang sarjan tu pun ada cakap kan semua kan. Okay tu teaser. No, aku rasa just another cicak man lah. Okay, tengok. What they try to achieve actually? I mean masuk kau bila kau cakap what they achieve tu macam apa yang dia nak hasilkan ke atau apa yang kenapa dia create movie ni Keluang Man ni? Dia nak buat universe babe. Okay. So kau cakap tu dalam apa kata perspektif yang kita ada cicak man lah, betul lah. Tu sebab tu kan kau tanya soalan tu kan, faham tak? Sebab cicak man ni seolah-olah dia superhero yang humor, betul? So kenapa nak Keluang Man ni nak macam tu lah kau cakap lah. Sebab itulah tak, aku macam confused. Okay, siapa dia punya target audience? Okay, dan kau nak create this like comic superheroes punya universe ni yang dengan kita punya market, it's never gonna be good. And even Indonesia try dengan aku pun nak jawab ni sebenarnya. Aku rasa pasal Indonesia buat lah, kita nak kena buat lah. Indonesia dah cancel everything lah. Gundala tu I think 3 movie lepas tu dah aku rasa dah stop tak lah. laku lah. Tak laku. So why? And for me Keluang Man ni Keluang Man ni dia macam novelty punya produk je kan. The new generation is not gonna like it kan. The only orang dia yang don't know because dia tak tahu kan. Yang tahu kita lah kan. Kita je yang tahu kan. Berapa banyak sangat pun penonton kita kan. Unless you can make it like really good lah kan. But based on trailer, it's going to be another. And then the selection of the cast pun aku tak ada confidence sangat like macam spoof superhero movie je kan. So why you spend money buat benda ni? Aku explore nak bagi experience. Tapi cakap pasal superhero, kau tengok trailer baru Superman? Which one Ada baru lagi ke? Yang dia ada alien, robot alien. Itu yang baru dekat CinemaCon punya release kan. Kau tengok kan? Ya. Ada alien dekat. Ada apa-apa view on that? Aku terus skeptical lah. Kan? The take of Superman kali ni. When pun aku tengah question sekarang ni. Dia dah jadi the question of when sekarang ni. Bagi aku lah. When? Kat mana? Yelah bila ni? Superman bila ni? Kan? Okay. Seolah-olah macam dah very of course mungkin dia takkan apa ni
panggil apa? Nak start over the story tu lah. Maknanya ni Superman ni dah lama dekat ni, dah terkenal, dah ni tu level yang dia. Yalah, trailer tu aku rasa macam tu lah. Of course lah ada yang anjing tu tambah lagi lah dia. Yeah. Kan? Tapi it's a new take lah. Okay, I understand it's a new take. But is it the correct take untuk introduce Superman? James Gunn ni tak sure kat situ. Maybe bagus and based very on colourful. James Kau Gunn. tengok dia very colourful. Yeah. Very bright, very vibrant. Yalah. Dia try nak mimic komik lah sikit. Okay lah, even though aku suka Man of Steel punya vibe but this one is different. Okay lah. No, that for me dia macam almost the same vibe James Gunn punya Suicide Squad. Suicide Squad. And very colourful, very bright. And aku rasa gonna be the same lah. Okay. By the way, aku nak share something. Kau tahu air, ada satu air ni aku memang nak try. Okay. Air. Apa ni? Tapi dia ada jual kat US tapi finally aku jumpa, I think dekat Aeon kot. Okay. Air Liquid Death. Kau tahu tak Liquid Death? What? Tak. Liquid Death. Oh, what is that, man? Liquid Death ni apa? Band ke? No, dia brand air. Oh, okay. Tapi actually dia air mineral. Oh, ya ke? Tapi kalau kau tengok dia punya marketing, aku suka lah marketing dia. And the guy yang create this brand aku rasa very genius lah. Okay, jap. Ni kau beli dekat mana? Dekat Aeon. Aeon Aeon. Okay, alright. Aeon. Dia boleh buat air mineral jadi cool, babe. Kalau kau tengok dia punya tin kan, gambar tengkorak tapi mountain water je. Okay. Drinking water from Alps. So aku beli 3. This one air putih. This one is ada rasa sikit mango chainsaw. Okay, alright, nice. This one is sparkling water. Okay. Tapi kau Google lah diorang punya ads semua. Nanti aku check. So aku nak try rasa on camera. Aku tak pernah buka, tak buka lagi. Okay. Alright, go ahead. Oi, gassy. Ni yang mana tu ni yang mineral. putih, mineral. Okay. Air gunung. Rasa Mountain water. Sis. Air mineral dia sebenarnya. Finally aku dapat. Susah betul nak cari. Nice. Nampak dia punya apa ni? Presentation dia macam agak menarik kan? Presentation dia. Dia buat air putih jadi air tin. Nice, Liquid Death. Google dia punya iklan. Okay, nanti aku akan check. Ya. Air mineral lah, bukan air reverse osmosis. Rasa mineral lah. Liquid Death. Okay, aku rasa tu je. Yup.